pesanan ikhlas dan kasih sayang kepada Datuk Shah Nim ataupun Tok Nim supaya tidak mempolitikkan isu perobohan di flat Payanahu. Kerana kita sebagai pemimpin masyarakat, pemimpin parti-parti politik, wajib dan wajar duduk satu meja seiring dan seirama bagi membentuk, mendisiplinkan rakyat dan juga masyarakat di bawah. Itu fungsi sebagai pemimpin. Bukan kita menunggang isu-isu ini demi meraih undi, demi meraih simpati kepada parti tertentu. Itu salah. Sehingga kan rakyat mengambil mudah dengan undang-undang yang sedia ada. Sehingga kan ada yang menyusahkan orang lain ataupun masyarakat lain ataupun masyarakat setempat. Jadi saya menyeru kepada Datuk Shah Nim untuk sama-sama menyokong apa yang dibuat oleh bahagian SUK perumahan ini, kerana apa yang diperbuat adalah perkara yang betul. Dan saya menyeru juga kepada penguatkuasaan mana-mana agensi dan juga jabatan perlulah melakukan penguatkuasaan secara rutin supaya tidak berlaku perkara-perkara yang dah jadi di Sungai Petani ini, supaya rakyat faham, rakyat akur dengan undang-undang yang telah dikuatkuasakan. Kuat kuasa perlu laksana, dan pelaksanaan itu melalui penguatkuasaan undang-undang. Jadi rakyat akan di bawah akan terdidik dan akan hidup dengan aman dan juga damai, insya-Allah. Sungai Petani. Ringankan beban kami, hulurkan semangat anda. Maklumat ada di bawah.